Assalamualaikum guys, welcome to my channel. So hari ni aku main game Blast Fruit, tapi kali ni aku ada fruit baru yang namanya api guys. Api. Ni lah api. Itulah. Sangat sombong. Orang sangat sombong. Inilah orang yang sangat sombong. Orang yang sangat sombong dan sangat sombong sangat. Dia kata orang noob lah. Tengok dia dapat apa? Nama biasa. Korang kata biasa. Korang dah level berapa? Dah dapat je. Aku tadi dah dapat ni dah. Aku nak ni. Aku nak bunuh petugas sebab aku nak dapat lagi banyak fruit. Allah. Okay, jumpa di jungle, okay? Guys, so jom kita gacha. Kita dapat fruit apa kali ni? Kita dapat fruit apa So jom kita akan gacha. Aku akan tengok. Aku akan dapat fruit apa. Please dapat bunda. Please bagi aku bunda. Please aku nak bunda. Aku nak bunda. Bagi aku bunda. Lama guys. Okay, aku akan. Okay guys, aku akan tengok berapa masa. Okay, kita akan cari. Jadi aku sempat tengok TV ya. Okay, aku akan sama. Lama sangat ni. Okay guys, aku akan ni. Aku akan beli fruit ni. Berapa minit? Aku tengok je berapa minit. Woi, tinggal 3 minit guys. 3 minit. Okay guys, so jom kita gacha. Woi, tinggal 1 minit je guys. 1 minit je guys. Sebelum 1 minit. Hello, biar boleh dapat. Sampai sini dulu. Kita jalan slow. Jalan slow. Kau rasa aku dapat budak tak? Dapat budak tak guys? Kita try dulu. Dapat budak. Aku rasa kita dapat budak guys. Aku rasa kita dapat budak. So. Lah. You must what? Kosong house tobau. Okay. Hop. Okay guys. Masanya untuk gacha. Gacha fruit. Aku rasa aku dapat bunda. Lah. Dapat banyak duit ni nak buat apa? Ni nak buat apa? Ha? Dengan fruit ni nak buat apa?
Fruit ni nama apa? Aku rasa aku nak lepaskan lah fruit ni. Bukannya orang nampak pun guys. Okay, aku rasa video kita sampai sini. Sorry kalau sekejap sangat. Aku bulan lama dapat fruit lemah. Aku rasa video kita sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, bye bye.